Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah monolog saya yang pertama di dalam bahasa Malaysia. Saya Syamsul ataupun Sam. Pada hari ini saya nak bercakap mengenai adakah kita mahu ketuanan atau kemajuan Melayu. Kita orang Melayu perlu memahami mengapa perkataan ketuanan ini amat penting kepada ahli-ahli politik. Ketuanan adalah untuk mereka, bukan untuk sebarang rakyat Malaysia. Terutamanya, bukan untuk rakyat berbangsa Melayu. Kuasa negara berada di dalam tangan rakyat, bukan di tangan ahli politik atau mana-mana pihak pun yang kononnya berkuasa. Mereka menjual satu khayalan bahawasanya kitalah tuan. Ketuanan ini tidak wujud dalam perlembagaan maupun realiti. Sebenarnya, mereka memerlukan segolongan rakyat, iaitu kita orang Melayu, mengangkat mereka kerana kita percaya ilusi ketuanan ini wujud dan perlu dipertahankan oleh mereka-mereka untuk pihak kita. Mengapa? Tanpa kita membeli minyak ulang yang dijual oleh mereka ini, mereka tiada kuasa ke atas kehidupan kita. Sekiranya emosi kita tidak lagi bergantung kepada khayalan ini, ketuanan mereka ke atas kita tidak akan lagi bermakna. They are now useless to us. Kita menjadi tuan kepada diri kita sendiri. Tetapi mana ketuanan itu akan datang? Ketuanan adalah mempunyai keupayaan diri tanpa pertolongan daripada mereka yang menjajah kita. Menjajah keupayaan dan minda kita. Mereka sapu berbilion, pi mahkamah, pakai suit cantik-cantik, lepas itu NFA, no further action. Yang curi Milo 3 tin, nak bagi anak makan, masuk lokap baju oren 2 tahun penjara. Ketuanan kepala otak apa? Ketuanan setiap seorang di bumi ini bukan datang berpaut kepada tanah, sejarah, keturunan darah ataupun bangsa. Jepun kan, pada satu ketika menyorak ketuanan mereka. 2 biji bom atom kemudian jadi padang jarak, padang terkukur. Bangsa mereka bangun balik sebab rakyat dia bekerja keras mencari ilmu untuk hidup di dunia yang lebih baik. Rakyat dia tidak lagi menyorak seperti dahulu, dan beribu-ribu rakyat Jepun dihantar ke luar negara belajar menterjemah setiap ilmiah dunia di dalam bahasa mereka untuk yang kurang memahami bahasa Inggeris. Jadi mereka belajar dan berusaha. Kita ni sorak di kampung bangga kitalah tuan. Adakah itu yang kita mahu? Ketuanan adalah apabila kita sendiri berkeupayaan untuk menjelajah ke mana saja dalam dunia ni untuk mencari rezeki untuk diri dan anak pinak kita. Ketuanan bukan terletak kepada keluarga ataupun kepada kaum. Ketuanan adalah dalam diri kita sendiri yang berupaya dan tidak memerlukan slogan yang dicipta oleh ahli orang politik. Salam saya kepada semua. Kita mempunyai negara Malaysia dan bangsa untuk kita selamatkan dalam pada seri minda dan kejayaan. Selamat sejahtera.